Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ammar Gaming 1310 dan hari ini Ammar akan bermain game Tower of Hell dan tak tunggu lama-lama lagi, jom kita main. Dan kini saya ditemani oleh Dazu SCT. Halo guys. Yang macam waktu main dekat mode misteri tu. First time baru. Tak apalah, kita terus. Ni second game dia. Jom. Buat rasa-rasa. Jom. Tapi nak ambil masa dia ni. Macam mana? Nak tunggu tak? Tunggu je lah. Tunggu je lah. Main sekejap je. Tak payah tunggu Tunggu je. Sebab tak ada siapa sampai lagi ni. So kecepatan tu maybe melambatkan lagi. Ya. Okay, Tunggu. Dah nak 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allah. Ya, main je lah. Okay. Main Okay. Maksud? Apa maksud kalau ada love kat atas tu? Tahu? Kalau Ama ada kucing. Loh, macam mana kau boleh dapat kucing? Angka kosong. Sebab Ama pernah join event kucing. Oh, ya ke? Oh, macam tu jadi dia. Kita main slow-slow je kan. Saya ni noob Obi. Ni, dia ni. Dia power Obi. Power level kosong baru. Tak boleh lompat kot kat sini kot. Shit. Oi. Debo. Sponzi. Debo. Sebab lama tidak main. Allah. Okay. Kak, Saya jangan. sambung. Oh, ada ni ke? Kita tak tunggu lama-lama lagi lah. Kita terus lucu. Allah. Jangan. Bagus saya. Apa pusing? Benda. Okay. Dia gerak. Dah jatuh. Dah tunggu je dah. Aduhlah. Joget lu. Asal joget pula? Tak nak panjat? Senang. Habis masa dia kan? Okey lah. Joget lu. Santai lu. Yang mana ingat tak kita main game NCP? Oh, NCP 3008. Main dengan seorang lagi lah. Tetamu jemputan kita yang sudah lama tidak bertemu. Jom. Tapi kenapa Amma punya kucing tu warna pink macam tu? Ada orang tengok orang warna hijau. Sebab ini event lain. Event kucing yang lain. Oh, maknanya Amma masuk event kucing warna pink lah. Gitu Itulah macam tu lah. No. Oh, shit. ya Allah. Cabat. Astagfirullahaladzim. Kalau korang carut, perbanyakkanlah selawat ya. Allahumma. Takut ni. Salli ala Sayyidina. Allah. Kenapa dia ada tempat yang bawah-bawah lagi ni? Menyusahkan dah tak? Sumpah menyusahkan sebab nak naik tangga yang banyak. Tahu? Dah ada 3 tangga. Okey, Angah mula dari awal. Menyusahkan aduh. Sebab kita jatuh tadi. Jatuh lagi. Sebab apa? Kita terlalu tamak untuk bergerak dengan lagi. Kita kena stay humble guys. Stay humble bro. Ya. Wow. Tak, kenapa dia kena ada benda pusing tu Apa masalah dia tu? Benda pusing tu tak pas tu duduk situ. Kau nak lompat susah. Dia suruh kita fikir macam mana cara. Tak adalah dia punya tu bergerak. Allah. Betul lah, nak suruh kita fikir macam mana kita nak sampai situ walaupun dia bergerak. Dah sama je. Adik jangan sampai. Ya, Amma ada 2 banana. Angah sedia mana dia tadi? Ya. Ataupun kawan-kawan. Jangan jatuh. Kenalah jatuh. Allah. Tengok. Benci. Ama benci waktu part tu je. Ama pusing-pusing. Ya ni. Still hijau guys. Still warna
Baru sempurna. Allah! Serius doh? Terdan? Ada orang perempuan tu nama dance. Dance with dance with me kot. The sunrise. Tunggu 5 minit untuk nak tukar round. Tunggu nak naik dia sampai ke purple. Tak lepas-lepas. Lepas dah. Angas saja yang lepas. Amah nak lepas macam mana? Memang susah. Meh. Amah pun tak reti. Amah jatuh, lepas tu kena naik balik. Angah pun jatuh sampai kat bawah sekali. Macam mana Amah nak main ini? Jatuh, jatuh, jatuh. I wanna cut. Dari tadi lagi nyanyi. Baru je nyanyi. Angan nyanyi sebab Angan nyanyi. Shit. Oh, yoi, yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Asfalatan san. Banyak pula mulut mesti kau menyampah kan. Kau menyampah dengan orang. Masalah lah doh. Eh. Tak, waktu nak naik purple tu. Serius. Pro ni orang hitam tu. Orang hitam atas sekali je. Itang. Ada amat bro. Semua sebab salah kau banana. Banana kau tahu tak? Okay, sekarang ni awak tengah berfikir. Yes! Akhirnya lepas juga. Alah, Oh, macam mana? tenang rasa. Macam mana? Macam mana? Okay. Nah, gitu. Oh. Baik main ni. Angan rasa kena tepi sikit kalau nak naik dekat warna purple tu. Oh, ada tahu kat bawah. Ting 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 na 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 na. Nama beli mutator tak? Lagi ya. Lagi pun dah nak habis. Dah nak habis dah ni. Kita berjogging dahulu. Apakah hukum berjogging haram? Masa tu sampainya. Tengok. Nah, tinggal lagi kita berlima. Berlima tu sebab orang keluar mah. Orang sampai ke atas tu hanya orang hitam tu seorang je. Masa orang hitam tu. Abang buat apa? Tu, Cepatlah. Amu jogging. Nyerah dah ada stage ni. Kita nak stage lain. Kita tunggu ni. Kalau boleh lah kena nama hack. Nama dah aman. Oh, 1, 2, 3. Kita main macam ni je. Cepatlah masa habis. Benci lah masa. Mari kita tengok dia jawab apa. Negatif. Biasanya kalau Tengok tu macam banana tu pasrah lah. Banana pasrah. aku pasrah dengan ini. Banana. Okey, mari kita main level baru. Nah, Jurassic Park. Okey, dah. Nah, ini ini senang je. Ini senang je. Angah tak ada duit lagi ya? Oh, Angan salah. Tak duit. Baru ada 27. Angan kan newbies. You don't know I'm newbies. Wah. Wah. Fah. Nak try kita beli yang gravity tu tak? Payah baju duit. Masalahnya duit Amal dah 5,000 tu. Hasil bekerja keras sama. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Tahu juga yang Amal main game ni. Sebab stage ni boleh tahan. No, shit. Asal kena pula. Mana dia kena tadi? Kena. Ayah. Kena kan? Astaghfirullahalazim. Astagfirullah.
Game macam apa ini? Sangatlah penat. Akhirnya. Boom shakalaka, boom shakalaka. Astagfirullah, ni stage siapa pula ni? Tebang. Stage tebang apa ni Ahmad tak suka? Tebang. Dah, ada tebang gini. Dah, habis. Tamatlah sudah Alkisah. Macam mana kau buat tu? Nampak ke? Belum ini. Okey, Ahmad tahu kena. Alhamdulillah dah sampai ruangan ni. Salah. Macam mana pula? Okay, Ahmad sama dia tahu macam nak selesaikan yang benda macam tu. Mana nak? Macam mana? Terbang. Warna hitam tu power ni. Jatuh. Nah, kalau macam Jatuh ni. lautan. Ingat lagi ni tak Okay lah guys, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah tengok channel ini. Yang dah tengok video ini. Sampai jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Sorry sebab bising guys. Sorry sebab bising je guys.